Di kawasan Bacuk pula 600. 300 untuk orang dewasa dan 300 untuk anak-anak. Dan di Rantau Panjang pula 1,200. 600 untuk kanak-kanak dan 600 untuk dewasa. So semuanya Negeri Kelantan mendapat sumbangan atau peruntukan sebanyak 4,800 unit jaket keselamatan. Dan bakinya akan diberi kepada penduduk-penduduk di Kuala Terengganu. So jumlahnya semua sekali 504,000. Dan kawasan-kawasan ini akan dapat juga, selain daripada sumbangan jaket keselamatan ni, saya ingin nak beritahu sebab saya juga Presiden Kelab Sukan Kumpulan M-Bank. Di Kelab Sukan kami ada skuad banjir. Skuad ni satu kumpulan yang merangkumi atau yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 40 orang sehingga 60 atau 70 orang, di mana pihak kami akan datang membantu mangsa-mangsa banjir yang